Pernah tak kita tertanya, kenapa orang kaya dah ada rumah, kereta, bisnes besar tapi masih simpan emas? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sedangkan mereka dah cukup segalanya. Kan? Sebenarnya, orang kaya faham satu perkara penting. Kekayaan perlu dilindungi. Emas ni bukan sekadar hiasan atau koleksi. Ia adalah pelindung kekayaan. Sebab nilai emas bertahan bukan ikut nilai duit, tapi nilai masa dan ekonomi sebenar. Duit kertas boleh dicetak, saham boleh jatuh, hartanah boleh beku. Tapi emas kekal bernilai dan boleh dicairkan bila perlu. Orang kaya tak simpan emas sebab mereka tak tahu nak buat apa dengan duit. Mereka simpan emas sebab mereka nak kekalkan nilai kekayaan mereka. Pesan mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafie. Jadi, kalau kita baru nak mula, bina kekayaan ajalah dari yang dah berjaya. Mulakan simpan emas dari sekarang, walaupun cuma RM100 sebulan. Sebab ilmu dan tindakan kecil hari ini jadi kekuatan besar di masa depan. Okey, baik tuan-puan, yang mana berminat untuk simpan emas di Public Gold, boleh sahaja klik link di bio saya. Saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, berkongsian santai tapi sampai jumpa anda di next video.